Tahukah anda, ada seorang saintis yang membayangkan dunia tanpa wayar elektrik? Seorang lelaki yang hidup jauh lebih awal daripada zamannya. Namanya ialah Nikola Tesla. Tesla banyak mencipta asas teknologi elektrik moden. Antara paling terkenal, arus ulang-alik atau RC power system. Tetapi idea paling gila dia adalah menghantar elektrik tanpa wayar. Dia membina menara besar dipanggil Wardenclyffe Tower. Tujuannya untuk menghantar tenaga melalui udara dan bumi. Bayangkan, lampu boleh menyala tanpa kabel. Peranti boleh berfungsi tanpa plug. Semua secara wireless power. Namun, projek itu tidak diteruskan sebab kos terlalu tinggi dan ramai tidak faham visinya pada masa itu. Walaupun begitu, bahawa teknologi moden sebenarnya berakar daripada idea beliau. Kajian beliau tentang elektromagnetik mempengaruhi radio, komunikasi dan sistem tenaga hari ini. Ramai menganggap beliau terlalu terkehadapan masa. Idea yang dunia belum bersedia untuk terima.